Waalaikumsalam. Saya Farid Herman daripada Kids TV. Okey. Okay. Saya nak wawancara Datuk. Ya. Yang program Carnival hari ini, Datuk puas ke tak? Saya sangat teruja apabila saya melangkah masuk ke pagar sekolah ini, saya tengok pengunjung begitu ramai sekali. Bermaknanya Carnival Co-Curriculum Sekolah Menengah Kebangsaan Kerbau ini mendapat sambutan yang begitu hebat daripada warga SMK Kerbau dan masyarakat sekelilingnya. Bermaknanya pengetua, guru-guru, pelajar sangat faham terhadap transformasi sekolah tahun 2025. Iaitu pertama memantapkan pentadbiran sekolah, iaitu tugas pengetua dengan guru-guru. Yang kedua, mengoptimumkan kebolehan dalaman guru dan pelajar digabungkan supaya kemenjadian murid ini tercapai dari segi akademik dan juga co-curriculum. Jati diri sasiah, jati diri yang tinggi boleh bersaing sesama sendiri. Yang ketiga iaitu memperkasakan persatuan ibu bapa dan guru bersama dengan komuniti setempat. Inilah yang dapat kita cungkilkan, dan dalam pentadbiran sekolah kita ada pentadbiran bilik darjah, ada pentadbiran psikometrik, ada PAJSK, iaitu pentadbiran aktiviti jasmani, kurikulum dan sukan. Ini dia pentadbiran aktiviti kurikulum. Tahniah, hebat SMK Kerbau. InsyaAllah berjaya. Terima kasih Datuk. Terima kasih je. Apa yang saya rasa hadiah Allah Akbar. Cukup lah kan? Cukup. Saya nak tanya satu lagi. Datuk rasa yang program ni patut dibuat setiap tahun ke tak? Sepatutnya dibuat setiap tahun. Mencukil bakat usahawan muda, yang keduanya keterampilan kepimpinan pelajar, yang ketiganya boleh mengeluarkan keupayaan dalaman pelajar itu sendiri dalam bidang usahawan, dalam bidang kurikulum, dan orang ramai boleh datang bersama dengan warga sekolah untuk melihat bagaimana kejayaan dapat digabungkan bersama dengan masyarakat setempat. Terima kasih. Sama. Okay.